sejuk. Sejuk. Inilah Tesla. Orang cakap apa? No hesitate to drive. Bukan. Bodohnya English aku. Macam tak ada Melayu aku pun kadang-kadang macam mana nak describe dia punya feeling tu. Korang tak perlu rasa takut nak pergi mana-mana pun. Ada bump pun tak takut. Lepas tu kalau cuaca panas pun korang tak takut sebab aircon sejuk beku kan. Engine tak ada, bunyi tak ada. Dia memang calm. Okay, exhaust tengah bawa kereta boleh tekan exhaust ke tak? Boleh. Bawa 100 pun tekan je exhaust dia naik turun, dia tak akan efek korang punya suspension ni. So hari ni kita cakap pasal bukan Tesla, kereta EV. Banyak orang kenal Adrian selain A86, selain Mercedes CLA 45. Di situ banyak orang kenal Adrian start daripada Tesla actually. Jarang orang bawa kereta EV lah. Okay, Tesla, especially Tesla. Adrian boleh dikirakan the second batch ataupun first batch, second batch. It's okay. Banyak orang dia kecam Tesla. Kadang-kadang Adrian sendiri pun kecam Tesla kereta EV. Sengaja je. Tapi apa yang Adrian nak bagi tahu dekat korang, pros and cons untuk kereta EV. Kereta EV memang high tech. Okay, dia memang smooth. Lepas tu macam especially Tesla, aku suka dia simple. Dia memang sangat simple, clean and nice. Adrian ambil punya ni limited edition Sekarang nak dapat pun aku rasa susah. White interior seat. So masa Adrian beli Tesla ni 400k, 415k, boleh dikirakan first dekat Malaysia. Bukan dekat Sungai Petani, first dekat Malaysia. Full modified. Ada airsize, tukar rim 20 inci, kosmetik, ambient light. Banyak Adrian buat dekat Tesla ni. Fake exhaust sound ada. Lepas tu yoke steering, first Adrian custom semua. Okay, vacuum door, semua complete. So untuk kereta EV, apa yang syok dan apa yang tak syok? Syok adalah masa korang bawa isteri, anak, dia memang smooth. Lepas tu dia punya ini safety function semua, korang tak perlu risau. Speaker untuk kereta Tesla lah 16 biji speaker kot kalau tak salah saya. Okay, tak perlu modify dia punya speaker dah. Lepas tu untuk kereta EV, macam BYD ataupun brand yang lain, dia tak ada range destination dah. Macam example, bateri aku boleh set dekat maps ni. Sekarang aku nak pergi Ipoh, dia boleh detect sampai Ipoh bateri kurang tinggal berapa persen. Kereta EV yang lain mungkin tak ada. Untuk Tesla dia ada function ini sangat penting. Macam Adrian set sampai KL, dia akan bagi tahu exactly, okay, dia punya kilometer berapa panjang, 450 km lebih kurang macam ni. Korang punya bateri sampai KL akan jadi 12% macam ni. Dia akan read korang punya driving behavior juga. Kalau example korang tukar 20 inci punya rim, dekat sini korang kena tekan rim 20 inci. Kalau korang original 18 inci, korang set dekat sini 18 inci. Rim lagi besar, confirm dia lagi berat, range akan decrease mungkin 5%, lebih kurang macam ni. So semua dia ada pros and cons. Untuk kereta EV, macam bawa family, lepas tu korang nak pergi kedai foreman untuk sembang, ataupun turun kereta untuk sembang dengan kawan, hisap sebatang rokok, hisap vape macam ni kan. Korang tak perlu risau, sejam pun tak apa. Kereta EV dalam ni dia macam rumah. Korang tak payah takut dia bising dekat luar, nanti engine kuat, lepas tu air pollution tak baik. Dengan start engine, tunggu lama-lama, idling tinggi, nanti temperature naik. Tak apa, tak ada. Dia smooth, dia diam saja. Macam orang lalu pun orang tak tahu ada orang dalam kereta. Lepas tu bini, anak boleh layan game, aircon sejuk, boleh dengar lagu. Dia macam, sebab dia punya infotainment ini screen ni, kita pakai infotainment. Okay, so aku tukar aku punya position bagi korang tengok sekarang. Sekarang ni korang rasa okey ke tak POV? Aku rekod POV macam ni bagi korang tengok senang sedikit. So video ni aku rekod dengan Insta360 Go Ultra yang 4 segi tu, kecil tu, yang ni, yang warna putih. Dia kamera ni boleh cabut tau. Apa-apa pun hari ni bagi aku layan ASDM ni dulu. Yang ni Ostro Seropod Sero. Okay, cakap banyak-banyak letih. Seropod. Okay, continue. Korang tengok dia punya infotainment. Yang ini aku tambah. Kalau tak tambah, aircon dia straight direct muka aku, lagi syok. Sekarang ni aircon dia tak boleh blow direct di depan aku, tetapi pun boleh lah sejuk. Aircon dia keluar kat tepi. Itu pasal depan sini aku letak satu plate. Kalau tak, dia aircon naik, dia kena ni,
Dia naik ke cermin terus. So sini dia jadi kapur. Steering ini yoke steering. Ini 2 button saja. Dia tak ada banyak-banyak button. Tapi 2 button ni dia boleh scroll up down, left right, semua boleh. Lepas tu dia tak ada gear-gear tu semua. Dia macam Mercedes, gear kat sini. Autopilot pun boleh. Senang. Tapi autopilot kurang kena pegang steering lah. Jangan autopilot lepas tu tak pegang steering macam ni, kan? Itu self-driving. Itu lain. Itu kena bayar dekat luar negara. Dekat negara sini memang janganlah. Lepas tu signal simple. Okay. Torque pun tinggi, horsepower tinggi. Dia boleh main dengan Ferrari tu. Kau tengok, gila dia punya torque. Nampak? Tu depan kereta EV juga. E-Mas lah. Cantik. Sekarang ni generasi EV. Bukan kita cakap macam tu. Memang pun generasi EV, tapi JDM, Continental tetap kena main. Aku pun faham banyak orang dia kecam. Dekat video tiap-tiap kali aku start kereta kan, orang tanya, why you buy a Tesla? Why there is a Tesla at your house? Why not? Because I can. Aku tak hutang, suka hati aku lah. Aku nak buat Tesla ke Tesla ke kan. Aku nak kecam kereta sendiri ke. Aku happy sebab dia memang cantik. Kau tengok, putih kan, clean and nice. Bukannya 365 hari kurang 365 hari kena bawa kereta exhaust. Kereta ICE itu bukan ICE yang ada exhaust, ada engine tu. Mereka panggil ICE, Industrial Considered Vehicle, Induction Considered Vehicle. ICE aku dah lupa dah, English aku bodoh. Tapi bukan ICE, ICE, kereta ICE. Yang ini kereta EV, Electronic Vehicle. So range anxiety, korang tak boleh ada range anxiety. Macam dulu Adrian takut masa bawa kereta EV. Sini dia kalau 30%, 29, macam Adrian dah takut dah. Adrian mesti kena charge, tak berani keluar. Area Sungai Petani ni korang dah biasa. Macam kakak aku dia bawa kereta Aura Good Cat. Sekejap korang tengok korang tengok gila babe, sial lu. Janganlah kan, testing je. Tengok, dah 100 dah tadi. So macam kakak aku bawa Aura Good Cat pun dia dah biasa dah. Dia dah tak takut dah. Dulu Adrian bawa 60% nak charge, 70% pun nak charge. Bodoh sial. Kereta EV seminggu charge sekali je bagi Adrian sekarang ni. Kalau dah biasa bawa sampai 29% bateri dia, aku pun tak charge. Bawa Sungai Petani je pun. Tapi korang kena plan lah korang punya trip. Charging dekat rumah lambat. Charging tripping plug tu, yang biasa punya plug, itu lagi lambat. Itu kena charge 24 jam untuk full. Lepas tu satu lagi, korang kalau pakai dia punya wall plug, wall charger tu, itu laju sikit. Itu 8 jam lebih kurang macam ni. Depends on korang punya rumah punya kabel berapa besar lah. So tengok, signal pun korang tak payah risau. Ni ada screen. Tapi kalau korang in case kan, emergency, korang nak laju, sekarang power charger itu, charger yang besar tu, dah banyak dah. Sungai Petani pun banyak dah. Korang nak charge dalam around setengah jam, 1 jam, setengah jam boleh full pun boleh. So ni lah Tesla. Sekarang aku dah sampai dekat aku punya Mary Brown. So member-member sekalian, kalau sesiapa yang area Norton, Sungai Petani, boleh kadang-kadang boleh main lepak Mary Brown kan. Sini korang nak konvoy tutup pukul 1, coming soon tutup pukul 2. Korang nak lepak makan, main konvoy, car meet semua boleh. Tapi janganlah masak Maggi sebab sini Petron kan. Okay, buka pintu pun dia tak ada itu. Dia jadi tekan je. Buka dah. Aku dah tekan lowered dah. Kau tengok ni vacuum dia orang tengok. So ni Tesla aku. Style kan, warna merah, Advent. Ini Petron. Sini Mary Brown. Thank you. Terima kasih support wishlist project. Keychain wishlist project. Lepas tu ada stiker Honda. Lepas tu t-shirt kan. Semalam post topi, hari ni post baju. 6 order. Terima kasih banyak-banyak. Rezeki dah kan. Okay, so sesiapa yang nak beli wishlist project stiker, topi, boleh pergi Shopee wishlist project. Rezeki lah ni kan. Post baju, untung sikit-sikit. Memanglah ada untung. Tak ada untung macam mana kita nak buat bisnes, betul tak? Tapi hasil tangan Adrian, design Adrian buat video, semua macam ni. So Adrian kalau untung t-shirt korang tu, bermaksudnya royalty sajalah. Korang support Adrian untung sikit. Adrian buat bagi korang video yang lebih banyak, ilmu yang lebih banyak. Apa salahnya kan?
janji halal. Adrian jual topi, jual t-shirt, merchandise. So bolehlah Adrian beli Pampers dan itu susu bagi anak perempuan baru Adrian. Sekarang ni pun aku nak pergi beli roti bagi isteri. Dia tengah bersalin, tengah confinement. Post barang sini, untung duit aku beli sini. Sama juga, daily life, cara kehidupan, life goes on. Ada masuk, ada keluar, macam ini. So video sampai sini sajalah. Tadi dah meeting habis, pun cerita Tesla punya story bagi korang. Jangan lupa, kalau korang nak bawa kereta EV, bukan sekadar Tesla, okay, kereta EV lah, Proton EMAS ke, apa-apa. First korang kena faham, korang beli kereta ini untuk city driving atau nak jalan jauh. Kalau nak jalan jauh, kereta itu 70k hingga 100k punya EV memang tak cukup lah. Sebab murah punya EV, dia punya range memang kurang. Mungkin sampai Taiping, Sungai Petani sampai Taiping saja pun kena charge dah. Macam kalau nak range lagi tinggi, kena mahal sedikit lah. So jangan ada range anxiety, disebabkan charging station sekarang pun sudah ada banyak. So korang pun jangan risau. Jangan risau sangat, oh bateri sudah nak mati, tempat mana ada charge, takut tak ada charging station. Kena plan. Dia walaupun dia tak setanding kereta ICE lagi, dia leceh sedikit. Macam korang nak charge kereta, korang kena tunggu 15 minit ke sejam. Kalau power station lah, station yang besar tu, kilowatt yang banyak tu. Tetapi korang kena faham, di sebalik itu, kalau korang tiap-tiap hari dekat city driving, memang tak ada masalah, memang jimat. Korang tak perlu pergi ke petrol station selama setahun kalau bawa kereta EV. Tiap-tiap hari, seminggu 5 hari charge sekali dekat rumah, jalan saja. Senang. See you all at my next video. Topik yang lain lagi. Sampai sini saja. Arigato. Kamsahamnida. Bye bye.